dengan gabungan dua kempen ni boleh dapat sales 300,000 dengan ROAS 3.01. Jadi dekat sini setiap kempen ada kelebihan dan kelemahan. Yang mana kalau yang default bid strategy, ini yang default, kelebihan dia kita boleh spend ads lebih tinggi, tapi kelemahan dia makin tinggi bajet makin drop ROAS. So kalau tengok dekat sini sales 200,000, ROAS dia dah mula drop kepada 2.8. Berbeza pula dengan yang bid control yang kita guna cost per result goal tadi. Dia spend ads dia tak menentu. Ada hari yang kalau dia perform, dia akan spend banyak. Kalau tak perform, dia akan spend sikit. Tapi dia punya... Oh, saya terbalik. Okay, so kelemahan dia spend ads tak menentu. Tapi kelebihan dia, ROAS dia lebih tinggi dan lebih stabil. So kalau tengok dekat sini, memang boleh nampak lah dia punya perbezaan tu. Kiranya kempen bid control, dia punya sale 1,000 je, tapi ROAS dia tinggi. Berbeza pula dengan yang highest volume, sale dia tinggi 200,000, tapi ROAS dia rendah. Jadi apa yang berlaku bila kita gabungkan kedua-dua kempen, barulah kelebihan dan kelemahan masing-masing akan saling melengkapi. Yang mana tadi kempen highest volume dia akan kejar purchase dan sales. Kempen bid control pula dia akan jaga cost per purchase dan ROAS.